Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur dengan limpah kurnia yang diberikan oleh Allah dapat kita bersama-sama untuk menimba ilmu pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabat baginda. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan persembahan saya untuk subjek EDUP 3143 yang bertajuk Sosiologi dalam Pendidikan. Saya amat berterima kasih kepada pensyarah saya Dr. Fazilah binti Fatman kerana telah beri bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk melaksanakan tugasan 3 hingga habis. Jadi ini merupakan biodata diri saya. Nama saya Muhammad Hashim Nur Ahmad bin Samsimun. Saya memegang angka giliran 2024 0624 40058 dan terdapat pelbagai lagi maklumat yang saya sertakan di dalam slide saya ini. Jadi perubahan pendidikan dan mobiliti sosial di Malaysia yang saya pilih adalah PBD, iaitu Pentaksiran Bilik Darjah. Jadi sebelum saya teruskan persembahan saya, lebih baik kita mengenali apa itu PDP. Jadi PDP ini ialah Pentaksiran Bilik Darjah. Singkatan dia PDP. Yang mana ia merupakan proses pentaksiran yang dijalankan secara berterusan oleh guru di dalam bilik darjah untuk menilai perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid dalam bilik darjah. Jadi PDP ini kita bukan bergantung kepada peperiksaan semata-mata, tetapi guru menilai murid ini dari pemerhatian, lisan, penulisan, tugasan dan aktiviti yang dijalankan oleh murid tu semasa di dalam kelas. Jadi tujuan PDP ini dilaksanakan adalah untuk melihat kebolehan sebenar murid secara menyeluruh, holistik dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadi bila saya terangkan secara mudahnya, dulu kita mentaksir murid melalui peperiksaan pusat iaitu UPSR dan PT3. Tetapi pada masa kini kita mentaksir budak melalui PDP iaitu pentaksiran berterusan oleh guru sepanjang tahun di dalam kelas. Seterusnya, kita mesti tahu pula apa itu mobiliti sosial. Mobiliti sosial ialah perubahan kedudukan sosial individu di dalam masyarakat sama ada naik ataupun turun. Jadinya, seseorang individu ini dia boleh menaik taraf hidup dia dan juga dia boleh menurunkan taraf hidup dia. Jadi, apa faktor yang boleh menyebabkan taraf hidup dia naik ataupun turun? Jadi faktor utama adalah pendidikan. Jadi tahap pendidikan mempengaruhi peluang pekerjaan dan pendapatan. Jadinya apabila pendidikan seseorang ini dia tinggi, jadi dia akan mendapat pekerjaan dan pendapatan yang lumayan. Jadi apabila seseorang itu pula mempunyai tahap pendidikan yang rendah, jadi peluang pekerjaan dan pendapatan ia juga semakin sempit. Jadinya saya akan teruskan kepada pengenalan. Jadi pendidikan ini dia menjadi sebagai mobiliti sosial seseorang individu. Jadi pendidikan ini dia berfungsi sebagai lift sosial yang membantu individu untuk meningkatkan taraf hidup melalui peluang pekerjaan dan pendapatan. Jadi apabila seseorang individu ini dia berusaha lebih keras, dia mempunyai pendidikan yang tinggi dan dia boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Dan apabila individu ini seorang yang malas, jadi dia akan downgradekan diri dia, dia akan menurunkan taraf hidup dia, peluang pekerjaan dan pendapatan dia juga akan sempit. Jadi seterusnya adalah perubahan pendidikan semasa. Jadi di negara kita ini, Malaysia telah mengalami transformasi seperti kita telah mansuhkan UPSR dan PT3 dan kita melaksanakan PBD iaitu Pentaksiran Bilik Darjah bagi menilai murid secara holistik. Jadi kita tak nilai murid ini berdasarkan dia pula nilai peperiksaan semata-mata, tapi kita nilai seorang murid ini
berdasarkan dia punya kemahiran dia. Dia punya sifat dia secara holistik lah, secara menyeluruh. Seterusnya, apakah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial? Jadi, yang pertama adalah akses pendidikan. Pelajar luar bandar ataupun B40 kurang akses kepada teknologi dan sumber pembelajaran. Jadinya, contohnya akses internet. Pelajar yang di dalam bandar akan mendapat akses internet dan laju dan mereka lebih terdedah kepada teknologi berbanding dengan murid yang di luar bandar B40. Mereka akan kurang akses kepada teknologi dan kurang mendapat jaringan internet. Seterusnya adalah yang kedua, kualiti pendidikan. Kurikulum seperti KSSR semakan menekankan kemahiran abad ke-21 untuk meningkatkan kebolehpasaran murid. Jadi kemahiran abad ke-21 ini dia menekankan kepada kemahiran murid itu sendiri, iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Jadinya dia akan meningkatkan kemahiran murid dan murid itu bukan dinilai berdasarkan keputusan peperiksaan semata-mata. Yang seterusnya adalah latar belakang ekonomi murid itu sendiri, iaitu yang ketiga, ketidaksamaan pendapatan memberi kesan kepada pencapaian persekolahan. Jadinya, setiap murid itu mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeza-beza. Ada murid yang mempunyai ekonomi yang tinggi dan juga ada murid yang mempunyai ekonomi yang rendah. Jadi, murid yang mempunyai ekonomi yang tinggi, mereka lebih mampu untuk membeli bantuan belajar mereka. Contohnya seperti gadget, tablet dan sebagainya yang membantu pembelajaran mereka berbanding dengan murid yang di luar bandar ataupun murid B40 yang mempunyai latar belakang ekonomi yang rendah, jadi mereka tidak mampu untuk membeli alat bahan bantu untuk mereka belajar seperti tablet dan sebagainya. Seterusnya adalah perubahan pendidikan semasa. Jadi sekarang negara kita telah melakukan pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. Bukan lagi secara pentaksiran peperiksaan berpusat. Jadi penilaian berterusan berasaskan perkembangan murid, bukan peperiksaan semata-mata. Dan matlamat PBD ni yang pertama adalah untuk menilai kemahiran sebenar murid. Yang kedua adalah untuk mengurangkan tekanan peperiksaan. Yang ketiga adalah untuk fokus kepada pembelajaran bermakna. Jadi negara kita dapat lahirkan murid yang lebih berkualiti berbanding murid yang hanya mendapat keputusan peperiksaan yang tinggi tetapi mereka belajar hanya untuk peperiksaan, hanya untuk hafal untuk menjawab peperiksaan. Seterusnya adalah selari dengan dasar KPM, iaitu kurikulum sentiasa ditambah baik agar relevan dengan keperluan semasa. Jadi keperluan semasa kita ini adalah untuk mendapat murid yang seimbang dari segi jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Kemudian kita pergi kepada kesan PBD. Jadi kesan PBD ni ada kesan positif dan ada juga kesan negatif. Apa itu kesan positif ini? Kesan positif ini, PBD dapat memberi peluang lebih adil kepada murid. Ada murid yang pandai peperiksaan tapi tidak mempunyai kemahiran dan ada juga murid yang mempunyai kemahiran tetapi kurang pandai dalam peperiksaan. Seterusnya, kesan positif adalah PBD ini dapat kurangkan tekanan kepada murid dan tingkatkan motivasi kepada murid. Jadinya murid ini tidak lebih tertekan untuk menjawab peperiksaan, hanya fokus untuk peperiksaan semata-mata. Tidak. Malah PBD ini dapat tingkatkan motivasi murid yang lemah dalam peperiksaan tetapi mempunyai kemahiran yang tinggi. Seterusnya adalah PBD ini menyokong pembelajaran bermakna. Dan kesan negatifnya pula adalah PBD ini dia jurang pelaksanaan antara sekolah. Ada sekolah luar bandar dan dalam bandar. Akses kepada teknologi lah. Seterusnya adalah risiko ketidakseragaman penilaian. Guru susah menilai. Guru menilai PBD ini menilai PBD ini secara subjektif. Tidak mempunyai rubrik. Jadi ia akan lebih terdedah kepada risiko ketidakseragaman penilaian. Seterusnya adalah beban guru meningkat, iaitu setiap kali guru mengajar, guru perlu menyediakan instrumen pentaksiran untuk guru ini mentaksir murid setiap kali guru mengajar di dalam kelas.
Seterusnya, terdapat kajian yang membuktikan bahawa PBD ini membantu meningkatkan pencapaian. KPM sendiri telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahawa grade purata kebahasaan GPK kita di negara kita ini meningkat, iaitu daripada 4.74 pada tahun 2022 menjadi 4.60 pada tahun 2023 dan menjadi 4.49 pada tahun 2024. Jadi peratus lulus SPM juga meningkat kepada 94% pada tahun 2024. Jadi kajian ini menunjukkan PBD ini berkesan dan menyokong pembelajaran murid walaupun tanpa peperiksaan pusat. Jadinya tanpa peperiksaan pusat juga murid boleh cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Jadi ini merupakan lampiran daripada dapatan data yang kita dapat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterbitkan oleh Harian Metro, iaitu kita boleh lihat pada tajuk PBD berkesan, grade purata kebangsaan menunjukkan peningkatan berterusan, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, terdapat juga kajian yang mendapati bahawa masih wujud jurang, dan kajian ini melibatkan guru mendapati pelaksanaan PBD berada pada tahap tinggi, faktor lokasi sekolah, bandar dan luar bandar memberi kesan kepada pelaksanaan, dan kajian ini menunjukkan masih ada perbezaan dari segi kemudahan dan pelaksanaan. Jadinya kajian ini telah mengumpulkan 685 orang guru dari seluruh Malaysia ini, dan majoriti mengatakan bahawa wujudnya jurang, iaitu di dalam bandar dan juga di luar bandar. Jadi ini merupakan lampiran daripada kajian tadi, iaitu seramai 685 orang guru telah dikumpulkan di seluruh Malaysia dan majoriti guru mengatakan terdapat masih ada jurang, terutama sekali pada isu PDPR. Hal ini kerana kajian ini dilaksanakan pada tahun 2019, iaitu negara kita telah mengalami COVID-19 dan kita terpaksa melakukan PDPR di rumah. Jadinya isu yang pertama adalah cabarannya. Yang pertama adalah murid tidak hadir semasa PDPR dijalankan. Seterusnya adalah murid kurang peranti dan akses internet, dan guru sukar untuk menilai murid disebabkan oleh murid tidak menghantar tugasan semasa aktiviti PDPR dijalankan. Kajian yang seterusnya adalah penilaian PBD boleh menjadi subjektif antara guru, dan hal ini berpotensi untuk menyebabkan ketidakadilan dalam penentuan tahap penguasaan murid. Risiko ini boleh memberi kesan kepada peluang mobiliti sosial pelajar. Dan ini merupakan lampiran bagi kajian tadi. Seperti yang tertera di lampiran itu adalah kaedah penilaian yang subjektif. Kaedah penilaian dalam menetapkan TP, iaitu tahap penguasaan, adalah tidak selari, yang bermaksud para guru didedahkan dengan kaedah penilaian dan pentadsiran yang sangat subjektif. Walaupun hasil dapatan menunjukkan kesemua responden bersetuju bahawa terdapat 3 kaedah yang digunakan dalam proses PBD, iaitu pemerhatian, penulisan dan lisan, namun para guru tidak mempunyai cara yang khusus untuk mentaksir kaedah-kaedah tersebut. Tambahan pula, tiada rubrik pemarkahan dalam menentukan penilaian terhadap kaedah pemerhatian, penulisan dan lisan yang dibuat. Hal ini menyebabkan guru terdedah kepada risiko untuk memberi dan menilai murid secara tidak adil. Seterusnya adalah KPM telah melakukan usaha untuk mengurangkan jurang pendidikan. KPM menyatakan pelaksanaan dasar pendidikan dibuat secara berperingkat mengikut kesiapsiagaan sekolah. Hal ini bertujuan memastikan jurang bandar luar bandar tidak melebar. Maksudnya tidak semakin jauh lah. Dan ini merupakan lampiran bagi kajian tadi, iaitu
Kementerian Pendidikan Malaysia memberi jaminan pelaksanaan kaedah pengajaran berpasukan atau co-teaching di bawah kurikulum persekolahan 2027 tidak akan mewujudkan jurang antara sekolah bandar dan luar bandar. Sebaliknya dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahap kesiapsiagaan sekolah. Tambahan pula, pada masa akan datang, kurikulum pendidikan kita akan ditambah lagi 3 subjek baru. Jadinya, tujuan kaedah pengajaran secara berpasukan iaitu co-teaching ni adalah di dalam kelas terdapat 2 orang guru akan mengajar secara serentak. Jadinya, lebih ramai guru, seorang guru akan fokus kepada murid yang pandai dan seorang guru pula akan fokus kepada murid yang lemah. Jadi, ia dapat merapatkan lagi jurang perbezaan pendidikan. Seterusnya adalah, apakah hubung kait PBD ini dengan teori sosiologi pendidikan? Jadi, menurut Emil Durkheim, iaitu teori fungsionalisme, pendidikan membantu kestabilan sosial dan peluang mobiliti. Dalam teori ini, sekolah dianggap sebagai tempat untuk kita bentuk individu ini menjadi masyarakat yang berguna. Murid diajar nilai seperti disiplin, kerjasama dan tanggungjawab supaya murid ini dapat menyesuaikan diri dia di dalam dunia pekerjaan. Contohnya, negara kita melaksanakan PBD ini, kita dapat membantu murid menguasai kemahiran sebenar yang diperlukan dalam kehidupan, iaitu di dalam dunia pekerjaan dia, dan bukan sekadar hanya untuk lulus peperiksaan. Seterusnya adalah teori konflik daripada Karl Marx, iaitu pendidikan boleh mengekalkan ketidaksamaan jika akses tidak adil. Jadi, teori ini menyatakan bahawa tidak semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama. Murid dari keluarga berpendapatan tinggi biasanya mempunyai akses yang lebih baik kepada teknologi, tuition dan persekitaran pembelajaran yang selesa. Sebaliknya, murid B40 ataupun murid luar bandar mungkin ketinggalan walaupun sistem pendidikan seperti PBD dijalankan. Oleh itu, jika PBD ini tidak dilaksanakan dengan adil, pendidikan boleh melebarkan jurang mobiliti sosial. Seterusnya adalah teori interaksionisme daripada George. Interaksi guru dan murid mempengaruhi pencapaian dan peluang sosial. Teori ini menekankan hubungan dalam bilik darjah seperti cara guru memberi maklum balas, perhatian dan galakkan kepada murid. Contohnya, murid yang selalu diberi pujian dan bimbingan, mereka akan lebih yakin dan berusaha untuk berjaya. Dalam PBD ini, interaksi berterusan antara guru dan murid bantu guru untuk memahami tahap sebenar murid dan memberi sokongan yang sesuai untuk murid itu. Hal ini, kita dapat meningkatkan peluang murid untuk mencapai kejayaan dan memperbaiki mobiliti sosial mereka. Jadi, sebagai penutup, adakah PBD ini berjaya untuk merapatkan jurang mobiliti sosial pelajar? Jawapannya adalah ya, tetapi kesannya bergantung kepada tahap pelaksanaan itu sendiri. Jika akses, kemudahan dan kualiti pengajaran adalah sama, maka jurang dapat dirapatkan. Jika tidak, jurang antara pelajar bandar, luar bandar dan golongan B40 akan terus melebar. Oleh itu, perubahan pendidikan hanya akan benar-benar berkesan dalam meningkatkan mobiliti sosial apabila dilaksanakan secara adil, menyeluruh dan inklusif. Dan ini merupakan rujukan yang telah saya gunakan untuk menghasilkan persembahan saya pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.